Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan. Hari ini saya ditugaskan untuk kita kongsikan dengan tuan-tuan dan puan cara pasang flysheet seorang diri. Nyaling tengok je, jangan bantu. Harap-harap menjadilah. Kan? Kita mulakan dengan flysheet yang disediakan ni ada jenis Vidalido Monster. Vidalido Monster dia ada 6 kiri kanan dia ada 3-3. Selalunya dia ada Vidalido Butterfly. Butterfly dia ada 4 saja kiri kanan. Okey, yang jenis Butterfly memang ada jenis Monster dia ada 6 lah kiri kanan tali tu. Sebelum kita nak pasang, kita kena pastikan fly kita tu saiz apa. Kalau saiz yang besar, kita kena pasang tinggi. Maksudnya dia 2.6 ataupun 2.6 hingga 2.8 sebab dia berat nanti. Jadi kalau kita pasang rendah 2.4 nanti lama-lama dia akan turun. Pool juga main peranan. Kalau kita pakai pool yang jenis, sekarang dia banyak pool tau. Pool jenis yang cantum-cantum macam ni pun ada. Tapi ini kurus sangat lah. Kalau untuk main pool, kita kena pakai yang diameternya besar. Macam ni. Ini untuk main pool lah. Alright. Kalau main pool ni dia lebih kukuh. Kalau angin pun semua dia tak goyang sangat lah. Kalau goyang pun insyaAllah lah masih kukuh. Kalau yang kecil ni kita takut patah. Dan ada juga yang pool yang jenis adjustable. Adjustable yang jenis macam DIY macam tu kan. Kita jenis tolak ni atas. Itu sebenarnya kurang sesuai bila untuk flysheet yang berat. Sebabnya kadang-kadang bila kita pasang, saya tak tahu lah tuan-tuan dan puan. Ini saya sekadar kongsi bukan nak ngajar. Kita kongsi saja, mungkin kat sini ada yang lebih experience daripada saya. Kita sekadar kongsi, kalau salah tu maaf, siap-siap lah. Selalunya mungkin ada pernah terjadi pada tuan-tuan dan puan bila pasang flysheet siang okey, nampak cantik tinggi, bila esok pagi bangun-bangun tiba-tiba awak rendah kan. Dia jadi macam turun kan, macam apa panggil kendur kan. Sebabnya kalau kita pakai yang adjustable pool yang jenis tu, makin lama dia akan menekan sebab embun, hujan, dia akan makin lama dia akan menekan, dia akan turun sendiri. So better pakai jenis yang cantum macam ni, yang teleskopik ataupun jenis cantum-cantum macam ni lah, lebih kukuh dan yang besar. Itu dari segi pool. Untuk tali kebiasaannya, untuk yang main pool, kita akan pakai panjangnya 5 meter ataupun 4 meter ke atas lah. Tali yang pendek-pendek tu agak kurang sesuai. Bila kita nak tarik nanti dia nampak tak cantik, dia akan kendur di tengah. Untuk side pendek tak apa, untuk main pool sahaja. Okey, kalau kita nak pasang pool ni, kita nak pasang flysheet ni, mungkin ada yang bertanya saya, nak pasang flysheet dulu ke nak pasang kemah dulu? Itu bergantung pada tuan-tuan perempuan dan bergantung kepada tapak yang tuan-tuan pilih lah. Tapak yang pun tuan-tuan camping. Dan bergantung pada suasana semasa tu. Mungkin kadang-kadang kita dah letih-letih suami isteri kan. Nak pasang kemah dulu, nak duduk dalam kemah baru nak pasang flysheet. Itu terpulang. Tapi kita kena tengok tapak dulu yang sesuai dan kita nak buat macam mana setup kita tu. Itu yang paling penting lah. Masa dalam perjalanan tu rancang siap-siap, imagine siap-siap. Sebab tu bila tuan-tuan nak bercamping, tuan-tuan kena survey dulu tapak-tapak untuk campsite. Supaya kita dah tahu keadaan surface muka bumi dia, tanah dia macam mana, lepas tu kedudukan dia macam mana, dan tuan-tuan tahulah nak set up tu macam mana. Dia dah ada planning lah. Okey. Yang seterusnya, faktor muka bumi lah, tanah. Dia ada mungkin pasir, dia ada rumput, dia ada yang tanah-tanah yang lembut. So kita kena guna pad yang paling sesuai. Kadang-kadang kalau kita beli flysheet, dia akan bagi pad macam ni kan. So yang ni sebenarnya dia kurang kuat lah. Ini side pool okey. Untuk side okey. Kalau untuk main pool kurang sesuai, dia senang tercabut. Tapi mungkin kalau tanah yang kuat okey lah. Kalau kebiasaan kita pakai pad yang jenis yang ada yang besi tu kan. Yang besi tu, itu lebih kuat lah. Dan kita kena tengok juga, kalau pasir kemungkinannya kena pakai dalam 25 hingga 30 cm tu okey. So banyak main peranan lah, pad ni main peranan, lepas tu pool, tali dan juga flysheet lah. Sebelum kita nak pasang fly, lebih mudah kita pasang tali ni siap-siap lah daripada rumah ke. Sebelum kita nak pasang fly dekat campsite ke, kita pasang siap-siap. Kita dah tahu dah untuk main pool, kita akan buat A shape, kita kena pasang 2. Dia kebiasaan yang selalu tak jadi tu bila pasang 1 untuk main pool. Ini susah nak center lah, dia tak ada balance. Okey, ini pasang 2 siap-siap. Lepas tu yang side pool ni pasang siap-siap tali. Sama juga untuk yang main pool, pasang 2 siap-siap. Ini lebih mudah untuk seorang. Kalau 2 orang tak apa, ada bantuan. Saya ada kongsi sebelum ni untuk formula 777. Siapa yang pernah tengok, mungkin ada yang ikut, ada yang jadi, ada tak jadi. Okey, itu sekadar formula sahaja saya buat sendiri kan, untuk nak bagi mudah sebenarnya saya nak kongsi. Kalau ada orang ikut jadi tu alhamdulillah, yang tak ikut tak jadi tu maknanya saya menipu lah tu. Okey. Okey, 777 ini saya guna 777 lah. Itu 777 tu dia bergantung kepada keadaan tapak.
Kalau kita tapak macam berimpit-impit tu kita susah sikit lah. Nanti kacau kawasan orang lain kan. Kalau tapak kita lapang okey lah. Kalau tak ada kita kena buat 5-5 ke, tengok yang mana sesuai. Okey, untuk nak tentukan 777 Okey. Kita naikkan dulu sebelah ni. Satu dulu. Alright. Ini kalau kita dah tentulah kita nak buat macam mana kan. Sama ada nak pasang fly untuk common area pun boleh, kita nak pasang fly untuk kita nak tutup kemah pun boleh lah. Okey. Kita tentukan dulu. Okey. Saya nak pacak kat sini. So, kita start pada sinilah 77 tu. Alright. Okey, dia 7 ke depan, lepas tu kiri kanan. Okey 1 2 3 4 5 6 7. Okey sini, lepas tu kiri 1 2 3 4 5 6 7. Okey, dekat sini kita pack. Alright. Okey, contoh sini pack buka Okey. So 14 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Lebih kurang sinilah. Dia akan jadi luas sikit Kalau kata tapak tu kurang, anjak sikit Ini sebab kita nak dirikan dulu. Okey. Kita naik tadi kat sini. Okey Jadi untuk set tapak apa dah? Ini saya tapak 20 kali 20 lepas. 20 kali 20 lepas. Kalau 16 kali 20 kena gede Yang tu kecil. So kecil. Tapi kalau gaduh mesti dia bagi kita buat lagu. Yang gaduh kita buat lagu. Puasan tak ada. Dia kena tutup dia organisasi tu. Ada cerita Okey. Right, dia akan naik macam ni. So ini tarik lah. Kalau kita seorang-seorang pun kita tarik dulu. Okay. Lepas ni buat seorang. Si isteri boleh masak. Okey. Saya. Okey, kalau kita pasang seorang, dia jangan risau, dia takkan jatuh ni. Kalau kita tarik tegang-tegang pun. So kalau perempuan ke lelaki ke pasang tak jadi masalah. Okey. Untuk di sebelah sini. Okey, yang sebelah ini kita naikkan dulu ini, biar bengkok macam nilah dia masuk ke dalam. Lepas tu kita agak-agak. Yang ni sebab kita nak ukur 7 pun boleh. Tapi step dia macam tadi. Kita agaklah. Okey, kat sini. Kita pack satu, ujung tu satu. Okey, nanti kita jatuhkan dulu. Lepas tu baru kita pack lah. Kalau kami kena ada Kena marah. Dia kalau ni kita tengok pack sini lebih kurang lah. Sebaris lah. Dia berdiri macam ni lah. Lepas tu bergantung pada kita lah. Kita nak side pull sama ada kita nak buat 2 pun boleh, 4. Ataupun kita nak buat 3 pun boleh. Nak buat 2 pun boleh. Bergantung kepada pull kita lah. Okey. Baru kita tarik macam ni lah. Kalau kita pasang pull kat sini, dia memerlukan lagi 4 pull lah. Kalau tak, kita pasang 2 saja. Okey, lagi satu. Selalu berlaku kesilapan bila kita nak pack. Kita kena tengok dia punya, dia punya jahitan ni menuju ke mana. Selalu kadang orang macam tu. Kan? So, kena ikut lah. Sebab tu dia buat elok sebaris tu kan. Kalau nak jimat pack, pakai pack yang sama. Kalau nak jimat, kalau dia punya ukuran, sebab tu saya buat yang 777 tu dia macam ngam-ngam dengan yang ujung. Kalau tak nak, kita buat pack lain lah.
Peg lain mungkin kat sini. Tapi selalunya lebih kurang sama je. Ngam-ngam cun-cun dia. Okey, yang ni sebab tali pendek, kita kena buat peg yang lain lah. Dia tak sama. Okey, tuan-tuan. Peg tadi tu, kalau kita peg dia keras kan, sebolehnya jangan cuba push lah. Kita takut ada kabel bawah. Itu kabelnya lah, elektrik ataupun air ke apa kan. Tuan-tuan dan puan, dah siap dah pasang fly. Ketinggiannya ni lebih kurang 2.3 2.4 kot. Lebih kurang. So kita tak perlu menunduk-nunduk lah. Masuk dalam kita punya common area. So kalau fly sheet yang besar, sebaiknya memang kena pakai pull yang tinggi, 2.6 hingga 2.8 meter. Biar dia tinggi, nanti kita akan tarik tegang. Kalau dia akan jadi kendur, selalunya orang pacak tarik tali, dia pacak kat sini je. Ya, lepas tu dia akan jadi kendur. So kena luas, tapi bergantung pada tapak jugalah kan. Kalau tidak, depan sikit kita adjust ni. Dan yang penting bila kita pasang fly ni, kita nak tahu pengaliran air tu bila hujan. Kadang-kadang dia akan bertakung. Kena pun tadi tak? Tak perlu. Boleh je, cuma kena tarik ni luas. Dia jangan dekat sangat dengan main pool. Ya, kena kangkang lagi. Awak tak buat tutorial kat kemah? Okey. Kesilapan yang selalu berlaku lah dia orang pasang satu je tali, letak tengah-tengah. So yang ni dia takkan balance lah. So yang ni kalau hujan pun okey je. Kan? Gegar kan. So tak ada masalah. Yang ni sama ada tegak pun boleh ataupun bagi condong sikit. Okey. Alright. Ada soalan lagi? Dia sama kalau pasang yang fly sheet yang petak pun lebih kurang sama lah. Cuma petak tu kadang-kadang kita takkan dapat shape yang cantik ataupun tegang elok, sebabnya kita main dengan tali lah, kena main dengan tali tepi. Sebab dia memang yang ni dia akan jadi tegak je jahitan dia tu. So kena main dengan tali. Ada soalan? Pantai tahan. Ni, pantai tahan. InsyaAllah tahan. Sebab tu pantai kita kena pakai peg yang panjang dalam 30 hingga 40 cm. Pantai selalunya 30 hingga 40 cm pasir. Okey. Kalau macam tanah biasa ni okeylah, peg macam ni okey, tak jadi masalah. Dan kalau peg yang aluminium tu sebaiknya tak payah kot. Kalau untuk side okeylah. Habis kuat tercabut side. Yang ni tercabut Naya. Okey guys, kalau tak ada apa-apa soalan, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua lah. Tuan-tuan semua, yang mana saya kongsikan, saya bukan nak mengajar tapi saya kongsikan apa yang memudahkan kita untuk camping. Alright, selamat bercamping semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Terima kasih.